Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kami nak jalan lagi. Tengok helmet, kita naik motor. Okey, ke mana kita? Kita nak menuju ke selatan tanah air kita. Ke mana? Jom ikut kami. Okey, jom. Kami bergerak awal pagi hari Selasa, waktu orang sibuk nak pergi kerja. Jadi beginilah keadaan Highway Plus menuju Lembah Kelang. Sesak dari tol Sungai Besi hinggalah nak kenilai. Alhamdulillah, cuaca pagi ni agak baik dan trafik ke selatan juga agak lancar. Okey, sebenarnya banyak kali sangat lalu dekat laluan ni, dekat Pedas Tinggi ni, kita jumpa ada satu tempat memang untuk kecemasan. Kita tak pernah sampai sini, entah apa yang ada dekat sini. Tapi diorang ada sediakan tangga untuk tengok ke bawah. Sebenarnya kita orang mengantuk. Mengantuk jugalah kalau tak ada nak berhenti-berhenti kan. Tempat dia agak licin juga. Ada sungai kat bawah ni. So, kita nak naik balik. Kita nak naik balik ke atas. Patutlah ramai orang guna mikrofon ni bila the ride. Sebab mudah untuk berkomunikasi. Kalau dua orang pun, laki bini macam kami ni, pun mudah juga. So tak adalah bosan nak bergerak naik atas. Okay, jom. Oh, ada hutan. Yang kat atas tu dia tak jaga. Ada sediakan wakaf kat sini. Dan kita boleh tengok pemandangan highway daripada atas. Sebenarnya pokok dah tinggi. Kami tak berniat untuk lama di sini, jadi kami teruskanlah perjalanan dan kami singgah sekejap di restoran Jejantas Air Keruh. Restoran Jejantas ini telah dibuka secara rasmi pada 11 April 1999. Pergi toilet sekejap, rehat sekejap. Sahabat jalan kata, okey lah, kita orang sebenarnya dah lama tak berhenti dekat area ni. Walaupun kita orang balik ke Muar, kita lalu je. Jadi, so kita nak tengok lah. Mungkin ramai yang biasa berhenti dekat R&R Jejantas. Restoran Jejantas. Okay, so nak tengok lah apa kelainan. Tapi yang kita tengok tadi, toilet dia dah dinaik taraf. So kita nak tengok apa yang ada dekat laluan Jejantas. Okay. Selain dari kedai serba neka, Daily Fresh, kedai buah, terdapat juga Subway outlet hanya untuk take away sahaja. Kat sini ada A&W. Semua masih lagi tutup. KFC buka 24 jam. So ini pengadang ni memisahkan kawasan tengah highway lah. Okay, besar juga KFC, tapi awal pagi ni tak ada siapa nak makan ayam goreng lagi. So, okay, kita ke arah sana pula. Tengok apa yang ada. Bagi siapa nak cari hadiah ke, craft tangan ke, kat sini banyak lah. Kat sini, selain pada Caltex, tempat makan ada Dunkin Donut. Restoran Jejantas arah utara pula, mereka ada sediakan medan selera dengan beberapa kedai makan, kedai buah-buahan dan ada juga kedai serba neka. Ya, Abang Jalal, lepas ni kita nak ke mana? Dah tentulah kita menuju ke selatan. Tapi kita akan mungkin kita akan berhenti dekat Pagoh R&R pula. Kita tengok apa dia dekat sana. Okey. Okey. Jom. Kita nak bergerak semula. Bergerakkan ke selatan tanah air kita. So, let's go. Kami dah pun menghampiri negeri yang nak dituju. Selamat datang ke negeri Johor Darul Takzim. Daerah pertama bila kita masuk ke Johor ni ialah daerah Ledang. Sejak kahwin dengan orang Johor ni, barulah Kak sedar setiap daerah di Johor ada benderanya yang tersendiri. Dah sampai di Pagoh, maksudnya kami dah berada di daerah Muar. Lalu highway ni bosan kan? Tak banyak benda yang kita boleh tengok. Macam yang Abang Jalal cakap tadi, kami akan berehat sebentar di R&R Pagoh. Okey, kita berhenti sekejap lah dekat Pagoh R&R. Aduh, highway ngantuk ah. Betul, memang bosan.
best kalau ikut jalan, bukan jalan highway lah, lebih segar. Kalau ikut highway ni rasa macam ngantuk, rider pun ngantuk. Akak dah mula ngantuk dah kat belakang. Rasa macam nak cubit je peha sendiri. Okey lah. So apa nak buat ni? Kita berehat lah. Berehat, kita cari tempat. Rasa macam nak tidur je. Kau sini ke? Siapa pula ni? Nyomo. Okay. Sekejap, Ika. Ya, saya. Ika ni sebenarnya dari mana? Saya daripada Terengganu. Subhanallah. Terengganu, lepas tu naik apa? Kelantan. Lalu Greek. Lalu Greek. Jumpa tu shoot ke Perlis. Perlis, masuk Thailand. Tak masuk Thailand. Masuk ke Perlis, lepas tu ke Kedah, ke Penang. Lepas tu ke Perak. Semalam shoot daripada Perak ke Selangor. Jumpa KL. Lepas tu tidur di Melaka, Aitero. Ni shoot ke Johor. Wah, seorang tu berani dia. Seorang je bang. Dia tak aman. Seorang ni. Nak buat kerja gila ni kena seorang ni kak. Betul. Betul. Dia bawa motor ni je selama standard. Modify kita berani jauh-jauh. Standard pun okey. Ini motor dia pun laju ni. So, kita berkenalan dengan seorang rider solo wanita. Lepas jumpa solo rider tadi tu Ika. Nama dia Ika. Nanti kan dia WhatsApp kita. Nak tengok apa yang ada dekat sini. Kita orang tak nak makan dekat sini tau. So kita orang nak makan tempat lain. Dah nak rehat sekejap. Okay, masuk rumah. Oi. Okay. Arpago ada satu. Area Arpago ni dia ada buat replika rumah kampung. Masih cantik lah. Comel lah. Uish. Kesenian macam ni lah yang kadang-kadang orang-orang yang keras tangan macam kita ni tak tentu lagi boleh buat ke tak. Ayah aku pergi KLCC. Dekat sini pun dah ada KLCC dah. On. Boleh nak on. Okey, kita gerak depan lah. Kan akak dah cakap, akak mengantuk sangat. Aduh, dah tak tahan dah mata ni. Lepas dapat lelap beberapa minit, kami terus bergerak. Cuma ada satu perkara yang Abang Jalal tak bagi tahu. Dia lupa nak top up minyak masa dekat area Arpago tadi. Punyalah dia confident, dia kata minyak cukup untuk sampai ke pump station seterusnya. Melepasi Yongping Utara, minyak dah tinggal 1 bar je. Sedangkan pump station yang terdekat adalah selepas keluar tur air hitam, lebih kurang dalam 20 km lagi. Akak punya berzikir dan berdoa, janganlah minyak habis tengah highway ni. Nampak saja signboard keluar ke air hitam, hati dah lega. Harap-harapnya tak jauh lagi lah pump station tu. Ini bukan kali pertama. Tapi kali pertama dulu dekat dengan kawasan rumah. Jadi full tank, jadi 450, 230 km sampai habis minyak. Inilah insidennya. Abang Jalal, tahu tak kita orang ni dekat mana ni? Kita orang ni betul-betul masuk laluan motosikal. Terus enjin mati. Kak gelak je lah. 230 km. 235 km. Okey. So mujurnya ialah pump station kat situ aja. Daripada sini kita boleh nampak pump station Shell. Jadi akak tak tahu macam mana abang kau nak tolak ke ataupun dia nak macam mana tak tahu. Tiup bang, jangan tak tiup. Sekarang ni dalam TikTok akak pernah nampak, okey, kena tegakkan motor. Lepas tu ni adalah yang terakhir punya tips lah. Orang kata sebagai langkah terakhir, sekiranya enjin tiba-tiba mati. Ni kali kedua Mana kali kedua bos? Ni kali kedua abang bos. Bos banyak lama sikit. Kita tengok boleh start tak. Tu Petronas kat situ je. Pas tadi tu Pengalaman menolak motor dekat depan Shell dia je, dia dah mati. Pengalaman. Dia elok-elok je keluar daripada tol hitam tadi.
terus je enjin mati. Slow cruise je. Tapi sebabkan Petronas ni agak jauh jugalah, lebih kurang dalam 200 ke 300 meter. Tak perlu nak tolak jauh lah. Kita berhenti dekat Shell tadi, isi minyak RM1. Sebabkan kita ada settle, so kita gunakan settle lah. Bergerak juga akhirnya. Itulah majalah ni, dia punya confidence level tinggi sangat. Syukur Alhamdulillah, Allah permudahkan urusan kami tadi. Dah alang-alang keluar di air hitam ni, Abang Jalal ajak ke satu tempat untuk melepak sekejap. Air hitam ni adalah bandar di dalam daerah Batu Pahat dan diberi jolokan bandar seramik. Dalam perjalanan, akak nampak padang yang luas ni. Rupanya tempat ni ialah UK Farm Agro Resort yang terbuka pada orang ramai untuk melawat. Akhirnya kami tiba juga di Bandar Keluang. Mungkin ada yang boleh agak ke mana hala tuju kami selepas ni. Kami dah sampai di Keluang Railway Kopitiam, Keluang Rail Coffee. So nak cari tempat kosong nak makan. Kena beratur beratur sendiri ke depan. Okey, sekarang ni kita berhenti sekejap dekat Keluang Rail Coffee. Kita mensasarkan diri selepas insiden yang mencemaskan. So kita nak rehat sekejap lah dekat Keluang Rail Coffee. Nanti kita bawa you all bawa tempat ni, tengok apa yang ada sekitarnya. Kalau you all nak tahu, stesen kereta api lama Keluang ni telah dibuka pada 1 Julai 1909. Ianya serentak dengan jajaran laluan kereta api Gemas ke JB yang dikenali sebagai Johor State Railway. Dah tak ada lagi dah train dekat sini. Ni railway station yang lama. Di stesen kereta api Keluang ni sinonim lah dengan kopitiamnya. Kopitiam ni diasaskan oleh Mr. Lim Luan Hee sejak 1938 dan telah diiktiraf The Malaysia Book of Record sebagai kopitiam kereta api tertua di Malaysia pada 18 Julai 2022. So bangunan dia lama. Dia buat daripada macam zinc ke? Kita tengok macam atap. Macam atas asbestos. Bangunan rupanya itu adalah dapur restoran tu. Alamak. Main ketuk je. Kat sini pun ada surau. Kat sini ada surau. Di atas. Yang ke atas tu ialah stesen dan landasan yang baru. Ini dikekalkan sebagai tapak bersejarah lah. So ramailah orang-orang berhenti sekejap kat sini, ambil gambar sambil menunggu pesanan makanan dan minuman. Jom. Menu terkenal mereka hingga kini ialah roti bakar mentega atau kaya dan secawan kopi O. Tapi cuaca panas ni, Abang Jalal order kopi ais ditambah dengan nasi lemak bungkus yang padu. Dah sampai sini, kami apa lagi? Bergambarlah. Bukan selalu dapat beraksi macam ni. Semoga tapak warisan sejarah begini dapat dikekalkan untuk generasi yang akan datang. So, kita dah sarapan pukul 12 tengah hari. So, kita nak ke mana? Lepas ni kita akan kutip batu dulu dekat, sebab dah sampai ke Bandar Keluang, kita kena kutip batu. Batu apa? Tunggu sekejap lagi kita akan pergi ke tempat tu. Alah, orang boleh tahu dah batu apa. Abang Jalal je sengaja tak nak bagi tahu. Inilah dia stesen KTMB Keluang yang baharu, lebih besar dan canggih dan beroperasi secara rasmi pada 3 Disember 2024. Bagi yang tak tahu, Bandar Keluang ni dah wujud seawal 1910 lagi. Maksudnya, stesen kereta api lama Keluang tu dah wujud lebih awal dari bandar ni. So, kita bersama dengan plate ataupun tanda Keluang KM0. Nama Keluang ni diambil dari nama Keluang iaitu kelawar besar yang banyak terdapat di kawasan ni dulu. Mata akak tertarik dengan gunung di depan tu. Itu adalah Gunung Lambak yang menjadi daya tarikan aktiviti hiking dekat Keluang ni. Selamat tinggal Keluang. Ke mana pula selepas ni? Abang Jalal kata nak guna laluan persekutuan lah.
Next destination ialah ke salah satu lagi mukim di daerah Kluang ni. Sepanjang jalan adalah peladangan kelapa sawit. Walaupun banyak kenderaan dan lori, tapi tak bosanlah. Dapatlah juga tengok aktiviti kat sini. Kami dah sampai di Renggam dan kami nak mencari satu lagi batu. Okey, kita dah sampai tekan simpang Renggam ni. Kita jumpa simpang Renggam KM0. Sebenarnya, Renggam diambil dari perkataan renggang. Dulu berlaku letusan besar gunung berapi Krakatoa yang menyebabkan bukit di kawasan ini terbelah dua dan menjadi renggang. Dari perkataan renggang, akhirnya menjadi Renggam. Manakala simpang Renggam adalah persimpangan yang menuju ke Bandar Renggam. Banyak sangat menyinggah, nampaknya masa semakin suntuk. Jadi terpaksalah kami masuk semula ke Plus Highway. Jadi kami mesti sampai ke JB dengan segera supaya dapat dah makan, check in hotel dan rehat. Amboi, meriahnya lori-lori ni. Alahai, langit semakin gelap lah pula. Bila sampai persimpangan Senai, maksudnya kita dah masuk daerah Kulai. Mujolah belum hujan lagi bila kami sampai di JB ni. Misi seterusnya ialah nak cari makan. Mujolah naik motor, kalau tak tersangkut juga kami dalam jam ni. Allah, rupanya ada kemalangan. Harap pemandu kereta tu selamatlah. Sampai di Selera Johor dekat Lakin ni. Tempat ni je lah kami suka makan. Walaupun mungkin ada orang lain cadang ke tempat lain, tapi dekat sini macam-macam ada. Okey, jom. Akak nak makan ni. Akak dah tahu akak nak makan apa kat sini. Akak nak makan laksa Johor. Okey. Okey, abang jalan. Akhirnya selesai juga makan. Licin. Mi rebus tulang laut dengan laksa Johor. Kita memang selalulah makan dekat Medan Selera Lakin ni kalau ke JB. Perut pun dah kenyang, so sekarang kami nak check in hotel dan berehat. Inilah laluan yang kami gunakan sewaktu kami touring basikal dari Bangi ke JB dulu. Tengok tu, Singapura dah hujan lebat. Harap-harap kami dapatlah lari dari hujan ni. Okey, kita orang baru saja lepas berehat, dah check in. Okey, kemudian kita nak keluar semula, nak menuju ke satu lokasi yang mana ianya menjadi satu impian kepada Abang Jalal. Tapi apakah impian dia? Jom ikut kami Jangan lupa tau, ikuti vlog kami yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video Makcik Sikal dan jangan lupa tekan like, subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video yang akan datang.